Yang pertama dia akan tanya sama ada kita nak promote produk ke. Dekat Shopee, hopefully boleh gunakan apa yang diajar pada hari ini, especially waktu campaign BTS nanti. Okay, boleh pergi dekat bahagian seller center. Dekat bahagian atas seller center tu, bila anda dah klik seller center, akan keluar satu paparan seperti ini. Okay, kalau di sebelah tepi ni dan sebelah kiri ni akan nampak order produk marketing center. So anda boleh pergi dekat Shopee Ads, tekan Shopee Ads, akan keluar satu paparan yang ada my account recommendation, ada live ads performance. Okay, untuk nak buat ads, make sure anda top up dahulu. Top up dahulu, okay, beberapa banyak duit nak letak kat dalam ni, berapa lama agak-agak rasanya nak spend untuk nak buat ads ni kan. Taruh dulu, top up dulu kat dalam ni, siap-siap. Sebab apa, nanti bila kita dah buat, dia terus jalan. Tekan create new ads. Okay, bila kita tekan create new ads, akan muncul ada 3 petak macam ni. Yang pertama dia akan tanya sama ada kita nak promote produk ke. Yang kedua dia tanya kita nak promote shop. Ataupun yang ketiga kita nak promote live. So tiga-tiga ni kita boleh buat ads. Okay, kita nak pergi mana dulu? Okay, kita pergi dekat bahagian produk. Okay, bila dah tekan create, dia akan keluar create product ads. Kat sini ada bahagian basic setting. So basic setting ni dia ada budget, dia ada duration. So depends dekat atas budget rakan-rakan kita. Okay, kalau ada budget banyak, anda boleh setkan sebagai unlimited. Tetapi kalau rasa budget, ada you punya allocation budget untuk ads, anda bolehlah tekan set daily budget. Untuk Shopee ads, minimum untuk ads dia adalah RM4. Nak letak RM10 pun tak ada masalah. Biasanya kita buat kat TikTok kan, kita taruh RM10 dulu kan. So boleh, tak ada masalah. Nak letak RM4 pun boleh, tak ada masalah. So by time to time boleh increasekan kalau kata ads anda perform better, perform cantik, naikkan sedikit demi sedikit dia punya cost tu. Okay, untuk duration, anda boleh pilih sama ada tak nak letak tarikh tamat campaign tu, maknanya ads tu akan sentiasa berjalan, ataupun nak letak duration. Kalau duration contoh, kalau ada campaign tu 1 minggu ataupun 1 minggu je anda nak bagi offer kan, bolehlah taruh dekat sini. Okay, tekan berapa lama period time yang anda nak. Bila dah settle dekat bahagian basic setting, bila kita akan turun dekat bahagian product, tengok kat sini dia akan ada automatically select best product dengan manually. Tiba-tiba dia dah tekan dah manually, dah warna merah dah kan. Okay, anda tekan manually select product ni, dan so yang ini adalah produk-produk yang akan anda ads kan. Tetapi untuk rakan-rakan yang dah pernah buat JMV Max, JMV Max ni pun ads juga, ads daripada Shopee. So biasanya yang mana dah dalam JMV Max dia memang auto dah jalan lah. Yang mana jalan tu dia tak boleh nak buat lagi. Dia kena settlekan satu-satu, okay. So yang mana dah ada dalam JMV Max, jangan kacau. Contohnya saya nak buat tudung prasekolah, ni scuba yang reject punya, saya tak confirm. Kita pergi dekat bahagian bawah, bahagian bidding. So ada JMV Max, dia ada manual. Mungkin ada yang baru and nak tahu apa perbezaan JMV Max dengan manual. Okay, untuk JMV Max, dia very simple way. Sebab apa? Kita just set sangat-sangat minimum. Setting dia sangat minimum. Kebanyakannya dia dah propose siap. Contoh kalau yang macam anda dapat lihat ni, JMV Max Auto Bidding ni kan, dia dah letak dah estimate ROAS, dia dah estimate weekly order, dia dah letak siap-siap. Yang ini kalau nak boleh, tak ada masalah. Kalau nak set by manual, sebab apa? Rasa macam tak percayalah kat robot, katakan dah. Okay? Kalau rasa nak buat manual, tak ada masalah. So cara-cara kalau untuk anda yang nak buat manual, akan ada bahagian add keywords. So bahagian add keywords ni lah yang SEO tu kan yang kita cakap. Macam mana nak bagi kita punya shop dekat atas, macam mana orang nak nampak kita punya shop. So inilah keywords yang kita akan letak. So katakan saya jual tudung sekolah, so saya akan tag dekat sini tudung sekolah. Okay, ini adalah keyword saya, tudung sekolah. So dia akan keluar semua yang berkaitan tudung sekolah. Bila dia berkaitan semua tudung sekolah terlalu banyak kan, rasa macam kena je. So cara saya akan add all dulu. Dia akan pergi dekat bahagian keywords added. So bila dia dah ada dekat bahagian sini, saya akan filter one by one. Yang mana keywords itu relate dengan saya punya produk. Yang mana tidak relate dengan saya punya produk, saya akan delete. Maknanya bila orang search, yang berkaitan sahaja akan keluar. Okay, sebagai contoh, saya delete tudung hitam. Sebab apa? Sebab produk saya tak ada tudung yang colour warna hitam. Jadi mereka yang search tudung colour warna hitam, dia tak akan nampak lah kita punya paparan. Maknanya Shopee tak akan suggestkan kepada mereka. Okay, lepas tu anda tekan confirm. Nanti anda tekan confirm, dia akan keluar. Okay, lepas tu di bahagian discovery, dia akan ada 2. Okay, discovery location, daily discover, you may also like.
So yang ini nak tahu dekat mana? Yang ini dekat, okay, kalau discover adalah di bahagian depan feed tu, dekat bahagian bawah sekali. Maknanya anda punya shop, nampak ni, dah keluar dah, set A tu dah sekolah, dia ada suggest dekat sini. Okay. Kalau untuk you may also like tu pula, contohnya anda type tudung, dia akan keluar macam ni. So bila customer tu turun bawah, turun lagi, nanti kan akan ada suggestion daripada Shopee. So yang ini you may also like. So maknanya yang ini Shopee akan suggestkan kepada customer anda berdasarkan keywords tadi. Okay, keywords tadi. So kita back kepada kita punya paparan kita dekat ads tadi. Shopee dah suggestkan, dia dah tulis dekat sini, suggested bid 0.24 sen. So anda just follow sahaja 0.24 sen. Yang ini pun sama, anda follow sahaja. So by time to time, okay, kalau kata performance cantik, hari-hari anda tengok ROAS cantik, memang ada orang beli apa semua, conversion pun cantik, anda boleh naikkan, sama ada nak naikkan daily budget ni ke ataupun nak naikkan bid kat sini. So maksudnya kalau kita naikkan bid lagi, maknanya dekat bahagian daily discover tadi kot, nanti Shopee dia akan push lagi macam tu. Okay, and then you tekan publish sahaja. Senang tak? Yang ni untuk product ads. Settle product ads. Dah boleh buat ads dah. Okay. Okay. Yang kedua kita nak cover tentang promote my shop.